minhul qayh, darah yang mengalir, dan termasuk juga daripada darah itu nanah. Kata Allah, au daman masfuha au lahma khinzir fa innahu rijs. Dalil yang kata darah ini najis ialah Allah Ta'ala mengharamkan darah yang terpancut keluar ketika mana kita sembelih. Maka darah ini najis ikut majoriti ulama. Darah manusia pun najis. Cuma darah yang sikit tu dimaafkan lah. Dimaafkan. Kalau macam terkena baju, luka kita, terkena baju sikit, dimaafkan. Tetapi sebahagian ulama, dia kata darah manusia tak najis. Kerana tidak ada dalil yang kata darah manusia adalah najis. Kecuali darah yang keluar daripada sabilain. Darah yang keluar daripada kubul dan dubur, itu najis. Selain daripada itu, tak najis. Kerana orang-orang Islam pergi jihad. Orang Islam pergi jihad, ada yang luka, ada yang salat. Pakaian terhad masa tu. Jadi sebahagian ulama kata tidak ada najis. Tidak najis darah manusia ni. Yang dimaksudkan oleh ayat tu ialah sembelihan, darah yang keluar lepas kita sembelih, yang tu najis. Dam masfuh. Dikecualikan daripada najisnya darah ni, dikecualikan daripada kenajisan darah ni dua benda, limpa dan juga hati. Walaupun dua tu asal daripada darah, tapi ada hadis Ibnu Umar tadi, dua jenis darah dihalalkan, iaitu limpa dan hati. Okey. Yang najis ini adalah darah yang memancut ketika mana kita sembelih. Darah yang masih kekal dalam daging tak najis. Kalau kita masak ayam, kita masak daging, kita belah daging tu, ada darah lagi, darah tu tak najis. Secara sepakat para ulama. Yang haram ni daman masfuha, darah di mana bila kita sembelih dia keluar, yang tu yang najis. Tapi kalau terkena baju dan sedikit, dimaafkan. Bukan tak najis, dimaafkan kerana susah untuk dibersihkan, ataupun susah kalau untuk orang yang kerja sebagai sembelih laham, orang yang sembelih binatang ni, susah untuk dia nak tukar baju setiap masa.